Hukum kahwin lari jika tak mendapat restu ibu bapa. Kahwin lari ni maknanya lepas kahwin berlari, lari gitu. Bukan gitu. Maksudnya kahwin tanpa kebenaran. Dengar baik-baik. Jangan kahwin lari. Siapa masa nak kahwin lari juga, jangan kahwin lari. Orang perempuan ada hak sebenarnya. Laki-laki tak ada masalah, ayah tak izin, mak tak izin, dia tak perlu wali. Faham? Jika pasangan kita baik, nak kahwinlah. Nanti mak ayah akan suka. Tak tahun ni, tahun depan. Nak dia akan suka balik. Masa ni dia marah. Orang perempuan boleh kahwin walaupun ayah dia tak mau jadi wali. Tapi dah tak belajar, tak tahu. Mana-mana perempuan yang ayah dia atau wali tidak setuju, hendaklah report ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan tanya, betul ke ayah atau abang dia ni tak nak jadi wali? Kalau betul, mahkamah syariah akan cari wali hakim. Boleh kahwin tak di situ? Menunjukkan dalam Islam mengesahkan perkahwinan walau tanpa restu ibu bapa. Dan restu tu wajib tak? Sunat. Biarlah ada restu lebih baik. Faham? Ada orang kata kalau tak ada restu tak selamat dan sebagainya, itu karuk belaka. Dan ada orang kata kalau tak ada restu dia akan bercerai, itu pun karuk belaka. Dalam 100% perceraian di Malaysia, 82% perceraian berlaku daripada perkahwinan yang mendapat restu. Nampak tak? Yang bercerai tu 82% semua ada restu. Dengan kahwin, dengan mak suka, mak tekan renjih air mawar masa kahwin yang itu, siap ngemok sanding. Nampak tak? Nah, tapi cerai juga. Tu tak usah campur. Cerai tu hal lain. Nah, sebab tu kalau boleh dapatkan restu. Tak ada, tak setuju juga. Perempuan lah, lelaki tak ada masalah. Ni yang peliknya orang lelaki tak boleh kahwin pasal mak tak suka. La ilaha illallah. Mari ikut mana hukum? Orang lelaki tak perlu. Dia nak kahwin, tengok dulu. Hak mak dia kata betul tak? Bahkan isteri dia tak molek, jahat ikut mak lah. Tapi kalau molek, dia boleh membahagiakan kita, kita rasa. Mak je tak suka. Tak apa, tak ikut mak. Orang tak panggil derhaka dalam bab kahwin. Derhaka dalam bab lain. Jerkah mak ayah, tak hormat mak ayah. Nak kahwin ni kita yang pilih. Takkan mak kita pilih, dia tahu apa. Faham tak? Kadang-kadang mak ni dia tak pilih. Natu dia pilih besang. Faham tak? Yang nak tidur dengan kita bukan besang dia. Bini kita. Jadi kalau betul-betul tak bagi juga, di pejabat agama, ada borang, ada apa, isi borang, boleh kahwin juga. Mana-mana perempuan yang nak kahwin. Cuma ingat, bakal suami tu kalau orang tak molek, tak sah lah. Yang kita nak teruskan juga tanpa restu ibu bapa, bakal suami orang baik, orang soleh, orang jaga semayang, orang yang tidak jahat. Kalau gitu, teruskan. Memang mak marah. Mak kata, tak usah balik di rumah, tak usah balik rumah aku. Aku tak mau tengok mukamu. Memang dah, baru gitu belaka. Nanti boleh anak, boleh baby. Anak tu macung sikit, rambut macam hawa-hawa blong sikit. Cucu aku. Molek selalu Kejap je mak. Rapu modal gitu.